Si saya dah pergi dah, nampak bergoyang-goyang. Ribut sahabat. Itu dia. Ada dengar kah? Ada. Allah. Cari lagi. Gerang timur-timur macam ni. Okay, jom. Takut. Ini tengok ada yang tak tahu tu. Ini buat makan boleh. Jadi kompang boleh. Ini adalah studio Ada yang tak faham sama. Tanya Dia dah sampai masa terowongan ni. Apa ni? Mana tahu ada. Okey, cari masak dan terus makan fresh. Sudah tamat. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali di dalam Azira Channel. Okey, pada pagi hari ini adalah hari apa ni hari ni? Hari Sabtu. Okey. Pada hari ini saya nak mencari sesuatu lah dekat pantai. Sekarang saya berada dekat pantai Murib sahabat Pantai Murib. Tapi keadaan pantai sekarang ni sahabat gelap gelap. Si saya dah pergi dah, nampak bergoyang-goyang. Ribut sahabat. Tak tahulah untuk video kali ni ada hasil ke tak ada ke tak tahu. Boleh rekod ke tak boleh rekod ke, saya pun tak tahu. Saya cuba je lah yang terbaik untuk saya dan isteri saya dan untuk anda semualah. Okey, kita akan teruskan dengan pencarian pada pagi hari ni lah. Nampaknya memang sangat ribut sahabat. Memang sangat ribut. Mak Datuk. Angin. Okey, jom kita teruskan dengan aktiviti saya pada pagi hari ini. Tak tahu ada apa. Tak tahu lah boleh tak boleh, dengar tak dengar saya pun tak pasti. Tapi ada barang. Mana lagi satu bos? Ni bos. Ada kan? Ini bos punya. Nampak? Ambil lah bos. Besar. Okey lah. Kita dah tengok apa yang saya nak cari. Itulah dia. Bos nampak, saya tak nampak. Itu dia. Ada satu saya. Ini nampak? Ada nampak kah? Okay, alright. Sertakan ini hasilnya sahabat. Lama jugalah. Ini rumah saya punya. Dekat 20 biji lebih lah. Kat situ lah.
Ini yang tempat yang saya dah lalu pun kadang-kadang ada lagi satu. Setakat ini. Hari ni kawan tak ada kawan tak ada. Tak tahulah, saya pun tak dapat information. Biasa dia ada je. Hari ni mungkin dia tak ada. Ada? Okey, jom kita teruskan pencarian kita. Itu dia. Ada dengar kah? Ada. Alright. Ni. Mana? Oh, nampak lah. Baik, nampak lagi. Ini sudah sebo. Iyalah. Bau. Baru nampak. Hah? Ini macam ni. Iyalah. Dah banyak jugalah. Bau sih. Ya tu. Tu macam banyak hari ni. Kalau macam ni Normal lah. Dah jom sahabat. Nanti kita jumpa lagi lah. Tengoklah banyak mana yang kita boleh dapat hari ni. Saya akan cari bersama sipu saya dulu. Nanti apa-apa hal nanti kita jumpa lagi lah sahabat. Ini yang terjadi sahabat. Aduh. Ada sahabat tapi aduh ni sahabat. Ini pencarian yang terakhir. Ini ada tiga tempat saya letak kan. Nampak? Ada jugalah. Tapi tak banyak lah. Parah lah. Dah kurang lah. Lepas tu cabut lah. Banyak jugalah sabuk. Ini dia. Dengar pun 4 kilo Kilo pun ada. Dia punya ni kerang pun ada lah. Okey lah. Nanti saya satukan dengan isteri saya punya. 4 kilo ni ada yang jatuh lah ni sabuk. 4 kilo ni ada yang jatuh dah sahabat. Saya dah bungkus-bungkus tapi tak boleh jugalah, dia tembus. Dia sepatutnya kena botol. Jadi apa yang boleh saya buat adalah saya bungkus. Ini untuk hari yang akan datang lah sahabat. Tembus ke tak tembus saya tak tahu lah. Saya dah peluk dia ni sahabat. Okey jom. Saya rasa pencarian saya dah selesai. Okey jom. Saya rasa pencarian saya dah selesai setakat ini. Mungkin campur dengan rumah saya mungkin ada lah juga sahabat. Saya nak cari 4 kilo pula lepas ni sahabat. Aduh. Matilah nak. Okeylah sahabat. Saya dah sampai dah. Yang ni saya dah asingkan sahabat. Sini. Jom kita tengok. Ini dia sahabat. Ini adalah lintah pantai ini adalah lintah pantai. Ada yang tak tahu, ada yang tahu. Yang ni kira kecil lah sahabat. Lintah ni dia tak gigit tau. Ada orang takut lintah. Lintah pantai tu macam mana? Dia macam ni Orang dulu-dulu kata inilah umpan kegemaran ikan semilang sahabat. Nampak ada yang warna hitam, ada yang warna merah ni. Kecil-kecil dia merah lah. Besar-besar pula tu. Ada yang lagi besar sahabat. itu hari kan? Itu hari saya ada cari. Besar lagi. Besar lagi. Ini sebaya ni
Saya punya ibu jari Ibu macam jari ni. besar. Tapi tak tunjuk lah kan. Kita merawai guna umpan ni. Saya nak ikan semilang tali pinggang Tali pinggang penuh. Tali pinggang penuh. Tu dia kalau ada lah. Ni nak cari lagi ke? Ini saya nak cari lagi sikit. Kalau tak ada tambahan lagi lah umpan-umpan ni. Ini tak cukup sahabat setakat macam ni tak cukup untuk merawai. Kita perlukan banyak lagi umpan-umpan. Itulah dia. Lintah pantai. Ni tak gigit. Dia kalau dah kita pegang macam bola. Takkan nampak kalau kita cari. Mata kasar tak nampak sahabat. Kita kena tengok betul-betul. Baru jumpa dia ni. Satu botol juga kan? Ni. Okey, yang ni hasil keseluruhan saya dan isteri saya lah. Yang ni dah dah dicampur lah sahabat Dah campur lah. Banyak jugalah. Kepah pun ada tu. Ada jugalah. Cari tak banyak masa sahabat Saya rasa dalam 2 jam ada lah saya cari. Sini sikit lah sahabat. Banyak dia macam ni. Itu dia. Banyak juga lah. Besar-besar pula tu. Yang pula tu besar-besar pula tu. Alhamdulillah lah. Ada jugalah. Walaupun pakai jaring dia masih kotor Majoriti besar-besar lah sahabat. Nampak tu. Mantap ni. Cukup lah untuk hari ini sahabat. Dia memang ada tapi dah jarang sekali lah. Ini dah semua dah keluar bersayar dah. Anggaran dalam 3 kilo ada sahabat. Banyak juga kan. Teng. Ada jugalah. Alhamdulillah ada jugalah rezeki. Ini kebanyakannya guru saya yang cari sahabat. Saya cari kurang tapi besar-besar. Yang ni besar-besar. Yang merah-merah ni semuanya besar-besar. Besar-besar ni sahabat. Puas hati lah. Ini saiz duit 50 sen ni. Lebih daripada 50 sen lah rasanya. Besar betul. Biasa saiz dia kecil macam ni je. Ini pun dah cukup besar lah dulu lah. First time kita cari. Tapi sekarang ni dah besar-besar betul lah. Alhamdulillah lah. Syukur. Okey lah sahabat. Saya nak cari lagi satu barang lagi dekat pantai ni. Tak tahulah dia dah suruh ke belum. Saya nak cari umpan lah sahabat. Okey jom. Nanti kalau dah surut nanti kita jumpa lagi sahabat. Saya nak cari aktiviti seharian kita di pantai ni lah sahabat. Okeylah jom. Ini timbang-timbang ni. Timbang-timbang ni RM30 ada ni sahabat. Ini pun ada ni. Warna gold besar pula tu sahabat. Okeylah. Masukkan bos. Masukkanlah bos. Dah. Tutup. Deng 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 deng. Okey, jom kita nak cari umpan siput beliong. Sini lokasinya weh. Macam mana nak cari ni? Air penuh Mak Datuk. Tak boleh ni. Ha? Lagi? Masuk dalam. Dalam tu kita gagal. Okey, jom. Kita nak cari. Wah. Ini hari kita piknik ni longkang. Dalam ni macam mana dalam? Leh. Ke dalam. Kelakar lah. Sarul itu hari dia cakap paras kepala. Iyalah. Sekali masuk
Detek. Bersih. Bersih ni bahaya sikit lah. Apa tu? Mungkin akak ada ikan selilang kat sini ya. Itu jadi juga lah. Okay, jom. Kita cari. Cari siput. Itu hari Saru kata banyak. Banyak, cari banyak memang. Air udah besar tu kot kan. Mana siputnya? Siput lah. Satu-satu oi. Kau boleh buat. Kau je lah. Ini lah macam ular tu ada tu. Uyo. Kulit sawa kan. Anaconda kan. Ini lepas kepala ni siapa ni? Mana lepas kepala? Detek betul. Ni. Lihat. Mana? Tu. Sabar. Kita ni dah lepas kepala ni. Besar tapi memang besar. Ini tengok ada yang tak tahu tau. Ini buat makan pun boleh, dijadikan umpan pun boleh. Ini adalah siput beliung Ada yang tak faham sahabat ni. Dia tanya balik. Aduh, letih lah sahabat. Ini banyak. Begini. Susah sekarang kan nak jadi siput musim hujan. Penuh. Aduh ni. Saya bawa overall Saya bawakan anda semua overall. Kita macam-macam cari sahabat. Kita dah sampai masuk terowongan ni. Apa ni? Mana tahu ada. Emas Uish, ni pun ada lah ni. Apa tu? Melangkah siang. Melangkah kecil. Angkat. Macam mana dia boleh ada kat belakang? Sekejap Ambil dulu. Ini buat dipping ngam ni. Mana ekor dia? La ilaha illallah. Ekor tak ada. Astagfirullah. Ni ambil kutip. Kita punya excited nak berlangkah tu. Mungkin dia dah mati sebab tak ada makanan. Dekat pun. Okeylah sahabat, nampaknya tadi saya dah cari siput untuk marawai, tapi tak ada sahabat. Dulu banyak. Kerajinan tu dah ada, tapi hasil tak ada sahabat. Nampaknya saya kena cari di tempat yang lain lah. Mungkin air besar tu dia dah tolak, tarik keluar semua. Tapi tarik keluar pun dekat pantai pun tak nampak. Jadi itulah, orang dah dulu dah sahabat. Kita baru nak intai-intai. Jadinya susah lah. Tapi tak apa, saya ada lagi tempat yang biasa saya cari. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempat lagi lah. Tempat pengumpulan umpan-umpan ni. Okeylah sahabat. Saya rasa itu saja untuk video di pantai ni. Seharian saya buat aktiviti di pantai ni lah. Saya akan ke pantai yang lain. Hari ni juga saya ke pantai yang lain untuk mencari lagi umpan-umpan untuk saya merawai. Tak tahulah hasil dia macam mana. Kita tengok esok sahabat. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Azira Channel. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, walaupun tak banyak hasil, tapi adalah sahabat. Alhamdulillah. Kawan tengah tengok apa ni, jangan ketam lagi sahabat. Okay, alright, kita dah ke dapur Tadi umpan kita semua dah cari. Sekarang ni kita goreng ikan masin. Gorengan yang terakhir nampaknya. Sebelah tu dah siap. Ini kerang tadi sahabat, besar-besar, padu-padu dan mantap. Tu dah. Rebus dia sahabat. Kita rebuskan dia. Banyak tengok tadi macam sikit sangat sahabat jadi. Hari ni tapi alhamdulillah satu belanja tak jual hari ni, tak jual.
Ada ni satu belanga juga, ada ni tak jual lah sahabat. Ini tengah goreng ikan masin, ikan berlama belah ni. Ni, dan apa tadi yang saya buat adalah ni. Ini ramuan dia, 2 kecap. Punya dah agak ada dia. Tak betul lah sahabat kerja ni. Okey, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaplah kau kecap. Sedapkanlah kecap ni. Bismillah. Okey lah kot. Kerang kita akan cecah dengan ni. Okey, alright. Ni kerang yang dah siap di rebus. Padu sahabat. Padu mantap ah. Memang besar-besar lah. Ini cerita makanan tengah hari saya dan isteri. Sebab seminggu dah kita saya tak pergi ke pantai. Inilah resepi makanan tengah hari. Dah petang dah sahabat. Jadilah sahabat. Ada lah tu. Ada kau. Begitu saja. Memang. Okey, cari, masak dan terus makan fresh ya sahabat. Sedap. Apa? Makan apa? Kerang. Mana? Besar ke kecil? Besar. Kan ada. Nampak. Dia pandai tu yang ambil besar je kan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ni kena habis kan ni banyak ni.